So sekarang ni cuba. Tak kedut pula. So sekarang ni kita orang tak jubah dah elak lah daripada gosok macam tu. Kau tahu ni hari tu baru pergi Convo ada pin yang tercabut. Dia dah bagi baju yang pin dah longgar. Ada je orang macam tu. Okay, so kita orang nak pergi photoshoot Balqis pre-convo. Masuk Balqis. Ya. So this is our third time. Jangan masuk lagi. Second time lah. Kakak kali ketiga. Okay, jom. Apa kata tu? Us after. Sikit nak tengok kat cermin. Balqis sebab Balqis sini. Okey. Bungkus makanan di sini. Lepas tu kita akan makan dekat rumah. Kita akan makan kat rumah. Lepas tu kita akan check in. Kita akan gerak pergi check in. Panas siut. Bas Pantai Timur. Kita on the way ke hotel. Sebenarnya lagi 5 minit. Lepas tu apa 12 minit lagi pula. Guys, Yang parking tadi tu parking hotel ni ke? dua parking ni lah. Dynasty ni dengan Kingston ni. Kita dah sampai hotel. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ikulun dan selamat alaiha hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, wah, Besar juga. alaiha hafiz. So, sini we have banyak berdiri. Okay, boleh lah. Apa orang? Okay. Bukan lah, mana solat tadi. Okay, it's actually good. Okay. Buka dah 50 dulu. Pukul berapa? 5.28. Sekarang pukul 5.28. Kita orang nak pergi PWTC sebab kita orang nak tengok siapa combo. Aisyah. So let's go. Ni yang air-air. So guys, this is so sesak and I don't like it. Wah, congrats. Cantik tu. So guys, kita beli sikit supaya kita boleh makan kat hotel. So, bagi cakap sikit Balqis. Selepas beberapa, sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 8.24. Tunjuk jam. Orang makan. Dia fokus kat Mio. Makan toye. Makan toye. Yeah, kita tunggu Tom Yum tu sampai. Sekarang jalan kaki sambil bergelak-gelak tawa. Cuba korang rapat sikit sebab dia fokus kat satu. Rapat. Baru dah fokus kat dua orang. Sikit. Kalau makan habiskan. Sini sikit lagi, aku mau tangkap gambar ni. Kita order sayur. Sayur ni apa ni? Sayur apa?
Telur bungkus. Bungkus ni. Ni apa? Kita ada kari kan. Ada tom yum. So ni tak lah. Bagi balik. Paprik. Ini apa? Sayur apa tak tahu. Ini Sayur campur. Kayak ikan masin. Ada ni. Salah tu salah. Okay, jom kita pasang tangan dan baca doa. Kenyang gila-gila kan Bakis kan? Ya. Mia. Ni pergi kenyang. Kita jalan kaki. Hei kau. Mama bapa. Pusing. Oh, tak ada gambar kat sini. Kita kat gambar ni kacau KLCC lah. Mak Adam. Ada semua dong. Oh, faham. Tu air atas atap lah. Tu air atas atap. Kat sini ramai orang. Inilah macam restoran dekat hotel tu. Sekarang pukul berapa Bakis? Pukul 6.52. Masuk ngam ngam. Kita dah bangun. Kita bangun pagi. Kena tunjuk akak tu. Bakis dah jumpa kawan dia. Kita orang dah adjust lah benda ni. So dia jadi macam ni je lah. Sepatutnya dia ada 4 dengan 3 air. Tapi jadi macam ni je. Tapi okey lah kan? Okey lagi kan? Ready semua? Guys vokal. Okay, 1, 2, 3, go. Ketipak-ketipang saya. Oh, sama. Alright. Masuk bulan Rajab. 1 Rajab hari ni ramai yang puasa lah. Puasa sunat, alhamdulillah lah. Para graduan sekalian, intailah wajah-wajah insan yang bergelar ibu dan ayahmu. Bijilahan para tetamu yang hadir pada hari ini. Sesungguhnya mereka ini telah hadir bersamamu hingga ke saat ini. Mereka masih sanggup mengorbankan masa, tenaga dan wang ringgit, datang dari jauh dan dekat, semata-mata untuk meraihkan kejayaanmu bersama pada hari ini. So buat masa sekarang kita orang beli ni je dulu untuk apa? Tengok sana. Okay, jadi kita orang tak jadi beli benda lain. Kita orang beli 2 ni je dulu untuk alas perut. Macam nanti macam tengah hari baru kita orang cari benda berat sikit, okey? Nur Izzatul Balqis Muhammad Syaiful Izan. Nur Ali. Today ini adalah our second makanan. Haikal mama pakai sudu, lepas tu kita tahan dia guna tangan. Ni potato loaded chicken sebenarnya. So dah jadi macam ni dah. Sikit lagi pakai dah nak balik. Tak nak habis. Orang dah settle. Saya dah lapis tu. Tapi sepatutnya 1, 2 Sebenarnya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3. Tapi tadi dah peluk terosak dah. Belum macam bagi bodoh. Haikal bodoh pun. Okey, jom kita ambil gambar dulu. Wow. Nak baca makanan.
Kau nak buka dulu kan? Ini record. Okay. Nak tengok. Mana kau beli ni? Comel. Ingatkan gambar aku dengan kau. Terima kasih. Boleh buka tunjuk kot. Yelah, sabarlah. Kan aku dah cakap dia sengit. Peganglah. Ya, okey. Tombak tu. Okay, so hi guys. Sekarang kita orang sebenarnya keluar untuk beli barang Balqis. Barang untuk buat bunga Balqis. Tapi kita orang lupa nak record semua-semua tu. So sekarang kita nak balik dah. Kita semua macam nak cepat sebab mula kita orang pergi Evo. Ingatkan dekat Daiso ada, tapi tiba-tiba tak ada. Lepas tu kita orang terpaksa lah pergi kedai, memang kedai bunga lah, kedai bunga dekat PKNS. Sebab sebelah je. Lepas tu bolehlah berjumpa lah juga kan. Tak adalah kena sangat dengan apa yang kita orang nak, tapi okey. Itu sahaja. So kita akan sambung sampai siap. Okey, bye. So sekarang ni nampak kaki mama. So sekarang ni kita tengah cun ni nak gam. Tengok sikit ni gam. Ha, tengok. Kenapa tak boleh dekat?